khabar ni? Shadow ya. So hari ni Shadow nak pindah rumah guys. So kalau korang tahulah guys cerita ni, so korang kena tengok lah cerita ni. So masa ni Shadow dekat rumah yang biasa. Sebab apa? Sebab Shadow ni nak pindah rumah. Sebab apa? Sebab rumah ni walaupun besar tapi hanyalah 1 tingkat. Jadi rumah baru ni tak adalah 2 tingkat, tapi cuma office je lah yang 2 tingkat. Jadi kat sini kita ada bilik tetamu. So kat sini kita ada bilik gaming. Kat sini bahagian ruang tamu. Sini tempat istirahat lah. Ni meter automatic guys. So kat sini kita ada meja makan yang sangat besar. Ada PS, ada dapur. So kat sini juga kita ada kereta. Ini pun Shadow nak buang. Bukan nak buang, cuma Shadow nak pindah rumah ke baru. So stay tune lah untuk video yang seterusnya. So kita ada kereta. So kat sini tandas guys. Tengok. Tengok tandas besar, buat tandas. Sini tempat fitting room. So kat sini kita dah keluar toilet. So kita nak pergi tengok kereta VIP. Saja kereta ni kita besar. Okay, so kita tengok kereta ni. Kereta ni Shadow nak jual. So macam tu tak apalah, kita nak pergi studio. Sini pun tempat apa panggil macam library, perpustakaan dalam rumah. Sini kita ada movie. So kita masa ni nak angkat PC guys. So kita angkat kita dah angkat PC. So kita akan letak dekat dalam bonet kereta. Mana bonet kereta? Ni. Okay, let's go. Kita letak semua game-game. Terloncat pula. Masa ni lah struggle kan. Sebab kita rasa macam nak pindah rumah. Okay, so kita letak ambil arcade dengan PTX mini. Letak dalam bonet kereta. Okay, let's go geng. Kita dah nak sampai dah rumah kita. Mana kot? Ikut rumah dia. Inilah kot. Lama lawa tu. Kita nak pakai sini jap. Okay. Lama lawa siut. Tak apalah, kita nak keluarkan barang dulu lah. Okay, kita keluarkan barang dulu. So kita nak ambil PC, nak ambil poster, dah ambil laptop sebagainya lah. Okay, dah ambil daripada bonet. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Ini betul pintu automatik, bukan manual. Kalau rumah lama punya manual, kita kena tolak sini pintu. Sekejap kita sekali. Tengok Okay lah kata. Tak apalah, jomlah kita hijab. Assalamualaikum. Ulama lawa mat. Tengok, kita boleh bengkok kan Tengok Tengok Sekejap. Tengok. Ulama macam sofa movie tu. So kat sini kita ada sofa. Tengok, kita boleh duduk juga. Ulama. Ni smart TV dah buka sekali terus. Dah buka sekali. Tengok. Tengok, siap ada saruf lagi. Tengok, siap ada saruf lagi lah orang kata. Bukan biasa-biasa rumah ni. So ada pokok kat sini, ada pilas. Taklah ada macam tu. Ruang tamu ni cantik juga. Tengok, siap ada saruf lagi. Lampu pun ada. Dah tak apalah macam tu. Tengok, ni meja makan. Boleh muat berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Tengok, 6 orang. Tengok. So kat sini, sini bagi dobi, bagi macam besi basuh lah, tempat cuci-cuci. Kat sini ada sampah, ada penyapu. Lepas tu ada tempat besi basuh, ada baju sapu tadi. Barangkali baju Ozil lah kot, yang army baru. So ada tempat pemanas, ada setrika, ada jam. Ni ada poster. Yelah, tak apalah, nak letak kejap. Poster Army Shadow jap. Letak jap. Okay. Sekejap nak sikit lagi. Kena jasu. Okay, mantap dah letak. Dah cantik. Ni kotak letak sini dulu lah. Okay. Pokok juga. Ni garaj. Tempat parking lah. Tempat motor. 3 kereta. Not bad. Pokok juga. Jadi kalau kita
Ni. Hello. Boleh nampak lah Okay, so ni bilik apa? Jajak. Ni bilik apa? Oh, tandas. Oh, kecil je tandas dia. Tak ada lah besar mana. Kecil je kita tengok. Kecil je kita tengok. Kecil-kecil molek orang kata. So kat sini kita ada bagi dapur. So kita boleh cuci tangan lah. Dah sediakan semua Floro pada. Ada terlompat pula. Tengok Dah shadow ni dah pandai pacak ke? Dah tak jadi dah. Ada sos merah, sos kuning. Tak apalah kalau macam tu. Ni boleh lawa juga lah. Let's go. Ada peti ais. Ada peti ais ni jugalah. Peti ais macam backup lah. Peti ais backup. So kita pergi duduk kat sini. Kita lawa lah. Okay. Bertutup kan sini? Oh, bertutup. Okay, rasanya tak ada apa lagi kat sini. So sekarang ni kita akan pergi. Oh, lupa kat sini ada api juga Oh, perasan. Boleh bakar osil. Okay lah, tak pernah ke situ. Let's go, kita akan pergi. Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita akan masuk ke sini. Tak ada apa pun daripada lalu. So ni bisa apa? Okay, aku tahu dah. Ni aku ada. Ini aku bagi pada Ozil lah. Tengok, ada peti mini, ada laptop, meja, katil, almari. Nanti kita letak poster buka dia kat sini. Okay, tak apalah macam tu. Let's go. Ni bilik siapa? Ni bilik tetamu juga. Ni okey, bilik tetamu, bilik kecil. Bilik kecil. So inilah bilik shadow. Assalamualaikum. Let's go. Ini siapa lah tak make balik ni. Bau je guna ni. Bau je masuk dah ni. Mungkin dia sengit sangat kot. Tengok ada gambar shadow. Tengok sama kan? Tengok sama dengan baju. Tengok sama kan? Sama dengan baju. Tengok tu. Sama dengan baju. So kat sini kita ada laptop. So ada peti mini, nyejuk. Dan boleh tutup juga. Kalau kita tengah baring-baring, kita boleh tengok sini. Gitu. Gitu. So kita kena make balik lah Kau tak macam ni nak ni. Kan. Okay, let's go. So kita akan masuk ni bilik gaming. Oh, bilik gaming. Tengok ni, game room. Tengok. Ada sofa, ada TV, ada gitar. So since you